Aduh, nak raya tapi nak meracun pula. Okey bang. Dekat depan saya ni ada satu power sprayer keluaran daripada Ogawa. Yang ini model SY580R dengan 1.2 horsepower. Alright, untuk enjin ni dia punya enjin 1.2 horsepower, 2 stroke engine. Okey, dia datang sekali dengan hose sepanjang 30 meter. Maknanya dia built-in punya pipe lah. Okey, ataupun built-in punya hose. Maksudnya lepas pakai tu abang boleh gulung balik kat sini. Jadi dia nampak kemas, nampak rapi lah orang cakap kan. Okey, kalau abang tengok dekat sini daripada pandangan hadapan dia punya design macam ni. Untuk dia punya tangki dekat belah bawah. Okey, 2 stroke tangki Yang ini 2 stroke engine. Alright. Okey, dekat belah sini abang boleh nampak dia punya, orang panggil dia punya adjust untuk high low punya pressure. Dekat sini ada off button, dekat sini ada throttle minyak lah. Okey, untuk berat, model ni dia punya berat lebih kurang dalam 12 kg sahaja. Untuk dia punya pressure air lebih kurang dalam 8 liter per minit. Alright, dalam 8 liter per minit. Okey, untuk dia punya warranty pula, dia datang dia punya warranty selama 6 bulan lah. Okey, dia punya warranty selama 6 bulan. Yang mana ada kebun, ada kebun-kebun sayur ke, kebun-kebun buah ke, ataupun nak apa orang cakap, racun rumput ke, nak baja ke, boleh pakai benda lah ni. Okey, boleh pakai. Untuk set ni dia datang complete set. Abang boleh tengok gambar kat sini. Okey, dia datang sekali dengan dia punya power sprayer, gun lah, gun sprayer tu, mixing botol, toolkit, semuanya complete. Alright, complete. Harga lebih kurang dalam 500 lah. Harga lebih kurang dalam 500. Okey, kalau ada yang berminat untuk dapatkan power sprayer yang jenis macam ni, abang boleh terus datang dekat mana-mana cawangan Wanes yang berdekatan dengan abang, ataupun abang boleh beli semasa live sedang dijalankan. Okey, kita jumpa lagi untuk next review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.